3 biji kat belakang ni. Semua masalah dia customer kena tengah jalan dan kena naik towing. Untuk pengguna-pengguna Continental kat luar sana, jadi hari ni aku nak share sikit berkenaan dengan progress workshop kita untuk hari ni. So macam biasa, hari-hari memang boleh dikatakan pack jugalah. Untuk Continental ni, cara penjagaan tu penting supaya kau tak breakdown tengah jalan. So macam ni aku boleh tunjuk contoh 3 biji kat belakang ni. Semua masalah dia customer kena tengah jalan dan kena naik towing lah. So untuk korang yang menggunakan Continental ni, masa korang buat servis, tak kisah pergi mana-mana workshop, make sure korang tanya ataupun minta dengan foreman korang untuk buat checking sekali part-part yang berkemungkinan akan rosak ataupun dah nampak tanda-tanda dia nak rosak. Jadi hari ni aku nak tunjuk untuk belakang sana kita ada satu BMW F36. So yang tu masalah dia ada leaking lah. Minggu lepas dia ada datang buat major repair. So dia nak double check balik apa yang bocor tu daripada part yang buat itu hari ataupun part baru yang bocor. So technician dalam keadaan dalam proses untuk checking. Yang ni untuk sebelum ni video aku pernah tunjuk. Customer ni agak steady lah sebab dia dah jaga kereta dia lebih daripada 15 tahun. So bila kita buat servis, dia minta kita check leaking. So untuk V6 punya enjin memang standard. Kalau leaking bahagian belakang, timing cover belah belakang, yang ni diesel tau. Memang proses nak repair dia memang kena turun enjin dah. So yang ni proses lebih kurang dah 8 hari. Dah masukkan balik. Ada 1-2 part yang kena special order sebab customer request untuk original part. So yang ni BMW E60, yang ni agak rare sikit, UK spec. Dia gearbox manual. Masalah dia dekat sistem aircon kurang sejuk. Apa-apa kena datang check baru kita tahu apa masalah dia. So yang ni SUV paling famous lah dekat golongan-golongan yang berumur 40 tahun ke atas kebiasaannya. XC90 yang ni T8 hybrid. Kalau tengok ada kabel warna orange tu, yang tu memang hybrid lah. Masalah dia breakdown. Kereta tak boleh jalan depan, tak boleh jalan belakang. Lambang kura-kura naik. Jadi technician dah check problem dia dekat fuel pump module. Dia dah cut dia punya signal untuk ke gearbox lah. So yang ni kita dalam proses order part dan customer dah proceed untuk buat penukaran part. Selain tu kita check juga condition lain. Dia punya 12 volt punya bateri pun dah kong. Dia dah keluar warning untuk replace. So customer proceed untuk tukar sekali. So ni kat atas ni ada lagi satu biji Audi. Yang ni aku rasa semua orang tahu kalau 1.4 isu dia sama je dengan Volkswagen, dia punya mechatronic problem. Jadi yang ni kita dah buka dia punya mechatronic dan proses tunggu part sampai untuk kita buat pemasangan lah. Tapi untuk model ni dia agak lain sikit sebab dia yang paling latest punya mechatronic. So kalau nak original memang kena special order. Biasanya 10 hingga ke 15 hari. Customer proceed untuk tukar second hand. Jadi kita proceed yang customer nak lah. So untuk yang ni last kali aku nak share berkenaan dengan E92 N54. Sebelum ni diorang dah ada buat video pasal dia naik warning gearbox. Dia datang sini untuk buat checking dan repair gearbox lah. Tapi technician check berpunca daripada voltage supply. Untuk TCM memang dia kena stable dia punya voltage. Kalau tak macam-macam error dia akan keluar. Sebab tu pentingnya buat checking sebelum penukaran part. Kerana kita dah jumpa masalah dia daripada alternator overcharging. Kita check dia punya charging 17 volt. Kita dah recommend customer tukar alternator. Customer dah proceed. Pemasangan pun dah settle. Tinggal nak test drive je. Okey, untuk korang yang berhampiran Lembah Kelang ataupun berdekatan dengan area Shah Alam, apa-apa masalah dekat kereta korang, tak kisah elektronik ke apa, sign keluar kat meter, gearbox sign, engine sign ataupun apa-apa masalah dekat kereta konti korang, boleh datang ke Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis. Jemaat je cuti. Apa-apa sebarang pertanyaan boleh klik link di bio. Okey, bye.